tak buat seram kita. Kisah Paisku, boyfriend. Awak? Hai awak, boyfriend. Wah, ada boyfriend. Awak dah makan? Tidur lagi tu. Tidur lagi. Kenapa? Nantilah saya mesej balik. Bila malam dia chat Kerja apa? X-Men nak kena buat. Oh, ya ke? Yelah. Cuba tangkap gambar. Sibuk betul nak tangkap gambar lah. Itulah, inilah. Ayahlah. Yelah, nak tangkap gambar juga. Awak tak percaya saya? Tak. Boyfriend ni. Dah gambar macam Serenity. Okay friend, saya dah taruh rumah awak. What? Jangan sampai macam tu. Malam-malam ni. Tak apa. Dia degil lah boyfriend dia ni. Bahaya saya ada. Nanti dia orang marah. Okey. Saya cuma nak pastikan apa? Yang awak tu tak tipu saya. Dia yang tipu. Tapi apa ni? Saya nak buat kerja dulu. ต้องการค้นหา saya buat betul lah iklan ni. Okey. Saya nak buat kerja dulu. Okey. 20 minit kemudian. Awak tipu saya. Wah. Tipu apa? Hujan ke? Awak cakap awak buat X-Men. Betul lah. Saya dah taruh rumah awak. Dia gila betul lah boyfriend dia ni. Kalau boleh aku blok. Awak pergi mana? Takkanlah sampai rumah. Ya, salah saya. Gila. Tak payah tahu. Awak ni kenapa? Santai je hantu lagi. Alamak. Awak kat mana? Dia tanya lagi kat mana? Dah sampai pagi lah dia cakap. Ya, masalah saya. Dah lah. Awak kat mana? Cepat. Degil betul boyfriend ni. Yelah. Perempuan. Kalau kau boleh, kau block je boyfriend dia. Siapa? Atika. Perempuan juga. Siapa lagi? Dia perempuan lah, bukan mantan dia. Dia makan je. Ada lelaki. Cemburu lah. Tak ada. Cemburu boyfriend dia ni. Saya dengar Atika je. Apa awak tak percaya sangat? Saya keluar dengan kawan saya sendiri pun salah ke? Tak salah. Tak salah. Awak tak payah lebih-lebih lah. Kita bukan suami isteri pun. Belum apa-apa dah nak kong-kong-kong. Saya dah mesej Atika. Dia dah bagi tahu awak dekat mana. Awak tipu saya. Perempuan. Atika ada kat rumah je. Ayuk, tak tayuk. Kenapa girlfriend dia kenapa ni? Tak girlfriend dia betul-betul tipu. Aduh, saya tahu. Ayuk, tak tayuk. Matilah boyfriend kau marah. Awak.
Okey tak? Sama pergi tandas. Curang dia. Selingkuh. Kejap you. Yuk tak tahu yuk. You makanlah dulu. Okey. Sayang. Gigi kau sayang. Ini rekod ke tidak? Oh, rekod. You. Diam lah. You, saya. I nampak boyfriend dulu lah. Siapa pula ni? Siapa ni? Yes. Tadi ada yang sibuk tadi. Tak apa. Ulang. Okey je. You. Ya, saya. Saya nampak boyfriend you lah. Mana tu? Serius lah you? Tak tahu. Nanti boyfriend kau siksa kau. Macam mana dia ada dekat sini? Dah nak makan kot. Dah kau bagi tahu dia. You jangan tegur dia tau. Alamak, kamu. Dia nampak kau. I rasa dia cambek dengan dia. Saya pernah ambil tadi. Memanglah dia dicam tangan tu. Dia macam mana ni? Dia nak dekat dah. You relax ni. Buat tak kenal. Okey. Okay tak? Hello. Okey je. I ingat dia tahu I keluar makan dengan you. Tapi dia datang dekat I tadi sebab dia nak minta tolong. Tolong apa? Tolong bunuh kau. Kereta dia rosak dekat lorong belakang kedai ni. So you pun pergi tolong. Aku rasa dia ni dah rancang kot. Aku rasa dia tu dah padahal bukan rosak pun. Tapi dia tahulah. Rasa macam pelik boleh juga entah lah. Kau ni girlfriend dia dah balik. OTW nak masuk kedai ni balik. Okey. Sayang. Super sayang. Okey tak? Tak okey. Dia dah masuk kedai ni ke? You? Hello. Okey tak? Hello. Ada siapa kat situ? Hello. Ada apa-apa berlaku ke? Kamu. Musang. Jualan. Dengan saya awak cakap saya awak. Azrin. Ayo tak tahu kau dah kena marah. Mana Dian? Kenapa? Awak buat apa dengan dia? Buat apa? Awak! Ya. Berani awak tipu saya. Awak curang tahu tak? Wow. Saya dengan dia tahu je. Tipu mana ada? Kawan cakap ayu. Saya nampaklah dia save nombor awak ni.
Saya dah terbiasa cakap saya dengan dia. Tapi sumpah, saya menurut apa-apa. Saya kecewa lah. Kenapa awak tipu saya? Awak mana? Yin. Ada je kat sini. Tengah relax. Relax mati. Awak. Mati dah. Jangan apa-apakan dia, polis. Kenapa? Awak sayang saya tak? Tipu. Dah tu. Please lepaskan dia. Awak kat mana? Jom keluar dari sini. Cepatlah awak. Jom kita balik, jom. Saya ada surprise untuk awak. Tak nak. Saya takut. Awak nak takut apa? Dah kau curang, apa je tak marahnya? Awak cakap awak saya raya. Please awak. Jangan merayu. Jangan kacau saya. Dan lepaskan Dian. Please. Atau saya call polis. Awak dekat tandas. Saya kira sampai 3 awak keluar. Saya masuk. Please awak jangan kacau saya. Saya takut. 3, 2, 1. Dia dah marah. Apa kat tu? Salah kau lah. Dia buat apa buat apa? Lah. Lah, main Super Sus. Esok je lah guys. Nanti kita main Super Sus. Bye.